Okay, hai, Assalamualaikum. So, kat depan korang ni ada sebiji motor Morini 1200. Okay, ini adalah jentera yang paling diidam-idamkan semua lelaki. So, hari ni kita punya mileage dah melepasi 1000 lah. Jadi kita kena servis. So, 1225 kilometer perjalanan. Kat mana kita pergi? Kita pergi daripada Puchong, Kuala Terengganu, Gong Badak. Lepas tu kita balik Puchong. Okay, ni lah mileage dia. Motor ni first time kita dapat, kita terus luncur. So jadinya kita nak servis motor Morini ni. Okay, so macam biasalah, kita nak cakap lebih pun tak tahu. Kita pergi kedai dulu. Okay, jom jumpa kat kedai. Jom. Kita dah sampai dekat kita punya bengkel. Kita nak servis motor kita. So kat belakang cik tangga ni, kalau korang perasan, netizen ceras. So berhadapan netizen, korang akan nampak lah satu kedai motor di belakang cik tangga ni, Enforce. Okay, so kalau korang sekitar Kajang, Ceras nak beli motor, korang boleh datang kat sini. Macam-macam motor ada. So nantinya kita akan servis dan kita tengok macam mana diorang servis kita punya motor. So kalau korang sekitar Ceras, boleh datang servis kat sini. Geng-geng Morini datang servis kat sini. Okay, alright. So jadinya jom kita bawa motor kita masuk. Jom. So kita dah sampai dekat Enforce 10 Batu Setengah dekat Ceras. So jadinya kita nak tunjuk kat korang, ni minyak yang direkomendkan lah oleh Enforce. Kalau kau nak servis, kau kena pakai Enforce oil lah, sebab motor masih ada warranty. So jadinya, so dia ada dua. So Enforce cadangkan kita pakai minyak yang ni sebab dia fully synthetic ester. So permulaan kita kena ambil 4 botol. Then next kita beli 3 botol saja. So yang botol yang extra ni akan jadi kita akan bawa the next service. Macam tu. Permulaan beli 4, next kita beli 3 saja sebab ada balance ni. Okay, alright. So satu botol dalam RM78. Kita kena ambil 4 botol. Okay. Motor kita dah masuk bengkel. So pertama kalinya kita nak servis ni dekat kedai ni. Okay, sebab apa kita nak servis ni? Cik tangga nak tunjuk. Kita on. Baru motor. Baru motor. So jadinya kita nak servis sebab masa kita bawa 900 km, dia dah keluar lambang ni. Lambang screwdriver ni. Dia nak menandakan kita kena servis 1000. So jadinya kita masih dalam perjalanan. Jadinya bila kita sampai ke rumah, inilah mileage yang kita servis. Okay, lebih sikit tak apa, jangan terlebih sangat. Okay, sebab minyak ni minyak kilang. So lepas ni diorang akan buka, diorang akan servis. Tangga akan tunjuk macam mana diorang servis jentera Morini 1200 V2. Sebab apa V2? Sebab rim kita gold. Kalau V1 warna black. So jadinya dia gold adalah V2, keluaran yang kedua. Macam tu. Tapi dia sama saja. Beza dekat dia punya rim sahaja. Okay, alright. So jadinya kita tunggu dia orang prepare barang, lepas tu kita tukar. Okay, sekarang ni Pomen check kita punya mileage, kita punya number plate. Dia check semua. Lepas tu dia akan tulis dekat dia punya buku ni. Lepas tu baru dia start servis lah. Okay, so kita akan tukar yang ni juga. Ni oil filter Morini. Kat sini harga 48. Nanti kita akan share harga, korang jangan risau. Okay, alright. So sekejap lagi dia akan buat servis lah. Ni Pomen dia nak buat checking untuk spare tank coolant. Dia nak check lah. Okay, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. So Pomen kita dah start untuk buat servis dekat motor Morini cik tangga lah. So jadinya diorang akan buka cover bawah enjin ni. Okay, cover ni menggunakan Allen key. Allen key. Okay, so diorang akan buka cover ni lah. Okay, ya, alhamdulillah cover dia dah terbuka. So nanti proses untuk tukar minyak hitam dengan lebih mudah lah. Okay, cover ni pun sebenarnya protect kita punya
enjin dengan exhaust. Kalau kau perasan lah, exhaust kita kat bahagian situ. Okey. Lepas dia buka cover yang bawah tadi, dia buka cover yang ni pula yang warna hitam ni. So ni proses nak buka nut enjin tu. Ya, korang boleh lihat minyak original kilang. Kita dah start cuci lah. Maksudnya kita dah start servis. Okey. Kau kena letak macam ni lah. Pomen ni buat macam ni. Ikutlah korang macam mana. Macam cik tangga, kita akan buat servis dekat Enforce, dan kita akan share macam mana diorang buat. So apa yang diorang tukar. Okey, ni motor kita. Alright. So kalau korang nak tahu berapa banyak minyak yang dia pakai, ni satu periuk ni. Satu periuk macam tu. So minyak dah nak habis. Kalau ikutkan minyak yang patut ada kat dalam enjin ni, kalau tak silap cik tangga, 3.2 liter minyak. So jadinya memang kita kena starting kena beli 4 botol. So nanti dia tuang 3 habis. Yang satu botol ni dia akan tuang sikit lah. So balance lagi 800 tu kita bawa balik. Next service kena bawa minyak tu. Okay. So kita biar dulu minyak ni habis. Itulah tempat keluarnya kita punya minyak hitam. Agak hitam. Ni bawah enjin cik tangga. Okay. Alright, so biar dia betul-betul habis. Okay. Pandangan motor ni motor baru. Kita dapat je kita terus pergi ride ke Terengganu. So jadinya kita tak setting pun jam. Jadi pomen tolong settingkan, kita minta tolong. So jam dah betul lah. Sekarang jam 6:01. Okay, pomen kat sini yang terbaik. Okay, biasalah kalau kita pakai motor jentera baru ni, kita kena banyak study. Sebab futuristik dia tu banyak semuanya dekat bahagian belah kiri. Kita tekan. So korang boleh lihat lah kita punya enjin. Okay, macam tu. Alright. So kita tengah tunggu minyak hitam kita betul-betul habis. Lepas tu kita akan tukar minyak hitam kita. Okay. So sekarang ni kita proses nak buka cover yang menyimpan oil filter. Okay. So dia tengah buka lah. Dia menggunakan Allen key lah. Okay. So korang boleh lihat. Kita tunjuk kat korang. Tu. Okay. Okay. Dia akan tukar oil filter macam biasa dah. Ada lebihan minyak dekat dalam tu. Kita share lah. Kita share kepada korang-korang yang nak pakai motor Morini. Jangan risau. Kita akan share semua. It's everything. Kita tunjuk. Selagi boleh share, kita share lah. Okay. Alright. Tu kita punya oil filter. Okay. Okay. Alright. Okay, disusun balik. Ada spring dengan getah. Okay, korang boleh lihat. Ni macam ni kedudukan dia. Ya, sudah keluar kita punya oil filter yang lama, original kilang. Okay. Mari kita tunjuk korang di bahagian dalam dia. Macam tu. Lagi dekat. Okay. Oil filter ni sangat penting So yang kita guna oil filter ni brand Morini juga. Okay, tadi Pomen dan bengkel dah pesan. Dia tak galakkan kita tukar oil filter selain Morini lah. Dia suggest pakai original part lah. Macam tu. Kalau in case korang punya tempat tak ada, korang boleh datang kat sini. Okay. Alright. So tunggu dia bersihkan dulu minyak dalam tu, baru dia masukkan yang baru. Okay. Masukkan oil filter kita yang baru. Okay. Tu. Alright. So baru dia pasang cover depan dia lah.
cun-cun, lepas tu dia akan masukkan skru lah. Ya. Kadang kita nampak mudah, tapi sebenarnya bila kita tak ada kepakaran dalam bidang mekanik kan, dia agak sukar. Tapi kita boleh belajar. Mungkin daripada video kita boleh belajar sambil melihat orang buat, macam tu kita boleh belajar lah. Okay, tapi macam style cik tangga, kita belum ada perasaan ingin buat. Tapi seronok ingin tahu kat mana part apa, sebab tu kita share kat korang. Okay, alright. So dia akan ketatkan lah 3 skru Allen key. Okay, so selesailah proses untuk penukaran oil filter kita. Lepas tu dia lap lah, dibersihkan semua minyak-minyak yang terkeluar kena kita punya body maupun exhaust. Okay, bila minyak hitam dah habis, tak ada titisan yang terakhir dah tak ada. So dia orang akan ketatkan lah balik nut minyak hitam kita punya engine size 19. Okay, dia akan ketatkan. Alright, nanti kita akan tunjuk macam mana dia orang masukkan minyak kita. So selesailah proses pembuangan minyak hitam di bahagian enjin serta oil filter. Okay, so lepas ni dia orang akan masukkan minyak hitam pula. Okay, sekarang proses masukkan minyak hitam. So bahagian minyak hitam dekat bahagian atas tu lah. Dekat sini pun dia dah recommend M-Force oil 1550. Okay, kat situ pun dia ada tulis 3200 ml. So Pomen akan masukkan 200 ml dulu. Okay, okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. So settle. Jadinya dia akan masuk 3 botol full lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah, 1 botol yang pertama. Botol kedua. Okey, memang kita tunjuk kat korang dan korang wajib tengok, dan mungkin korang boleh belajar. Nampak? Okey, selesai botol yang kedua, alhamdulillah. So botol yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okey, alhamdulillah, botol yang ketiga selesai. Okey, selepas dia dah tukar minyak hitam, dah komplit, so dia akan start lah kita punya enjin supaya minyak tu bagi running. Okey, ini kita payung dekat korang bunyi motor Morini Escape 1200 dekat korang. Ni bunyi dia. Kalau korang dengar dekat video ni dia tak menggerunkan, nanti kalau korang pergi dekat showroom ataupun tepi jalan ada orang bawa, korang akan rasa bunyi dia tu macam dada korang macam dia ajak jom right macam tu. Okay, so kita pun first time pakai motor CC besar. Kalau korang follow Cik Tangga sebelum ni, kita pakai Honda RS 150 V2. Lepas tu kita terus loncat upgrade ke Morini 1200. Okay, ni motor kita.
So nanti lepas dia panaskan enjin, nanti dia akan setting supaya yang spana ni hilang lah. Lambang sebelah ni menandakan motor tengah panas. So kalau boleh jangan jalan lagi, tunggu alam ni hilang baru boleh jalan. Okay. Ini dia bunyi dia. Kita payung dekat lagi bunyi. Dekat lagi. Bunyi dia garang korang. Memang garang. Memang puas hati dengan harga dia, dengan apa yang korang dapat futuristik yang ada dekat motor ni. Okay. Ingat ratchet tu benar. Jom. Siapa yang dah beli Morini 1200 Escape ni, V2 punya rim gold, kita geng. Okay. Alright. Okay, tadi ada lambang spana dan screwdriver. So macam mana kita nak hilangkan? Tekan mode dengan atas ni, serentak. Lama-lama sikit, lepas tu dia akan hilang lah. So dah tak ada lah dekat meter kita. Okay, tapi korang jangan buat kalau korang tak servis. Korang kena ingat buat selepas servis. Okay. Ni selalunya kita servis motor, kita kena top up angin lah. So kalau motor Morini ni dia special, dia guna dekat kita punya meter TFT ni. So pergi dekat vehicle info, lepas tu dia akan tulis lah tu daya dengan rear daya. Oh, tu dia punya tekanan apa? Tekanan angin lah. So kita punya angin 276 kPa. Okay. Alright. Ni servis. Oh, Next service tapi dia 9,000. Tapi sini dia boleh set 9,000 saja. Oh, okay. Itu ikut nanti kita tambah stiker yang mileage. Okay. So sekarang ni first kita servis 1,000 kan. Next Sebab lagi 3,000. Oh, so maknanya 4,000 air kena datang servis. Oh, tapi kalau nak ikut yang ni pun boleh. Cuma recommend 3,000. Okay, faham. So korang ingat walaupun Morini suggest macam tu, tapi bengkel dia memang suggest kita servis kalau boleh first 1,000, second 3,000, third 3,000, third 3,000, lepas tu baru 5,000. Macam tu lah. Okay, alright. So itulah perkongsian kita. Alright. Okay, sekarang ni kita nak test. Dia bagi tahu kat sini angin depan, belakang, temperature kita punya kepanasan, battery voltage. Sekarang ni Pomen buang kita punya angin, tengok dia dah berkurang 224, 2208, lepas tu dia merah. angin tak ada, dia ada kurang angin sembung. Oh, okey. Kalau angin tayar tak ada, kurang, so dia akan keluar simbol ni. Kalau keluar simbol ni, korang jangan panik dulu. Korang tengok kan. So benda ni ilmu benda baru. Okey, so kita minta Pomen top up kita punya angin. So jadinya korang tengok okey, dia top up bukti. Okey. So kita tengok kat sini dia dah hilang. Okey. Cuma walaupun dia hilang, dia masih tak sama. Nanti dia akan samakan balik lah. Okey. Macam tu. Bagusnya Morini ni, dia bagi tahu Okay, alright. So Pomen dah setting angin depan, angin belakang kita tak usik lah. Tadi kita test saja, tunjukkan korang. Alright. So ini adalah satu benda yang baru bagi cik tangga ataupun pengguna-pengguna jentera Morini Escape 1200. Okay. Alright. So diorang akan tutup balik cover ni, lepas tu kita boleh bayar. Lepas settle dia checking kita punya motor semua, dia akan pasang dulu cover ni, baru pasang cover yang besar ni. So selepas tu maka selesailah proses untuk kita servis motor Morini ni. Okay. So kalau korang nak buat sendiri, cik tangga tak suggestkan sebab masih under warranty. Tapi kalau korang jauh kedai kan, korang memang seorang Pomen, boleh buat sendiri. Okay. Alright. So apa-apa pun terbaik. Macam biasalah, Pomen dia akan bersihkan kita punya brake pad lah. Okay. Tembak-tembak sikit kan. So
supaya tiada habuk-habuk yang melekat pada brake pad kita. Sebab brake yang Morini ni pakai Brembo. So penjagaan dia sangat kena jaga detail lah. Okey. Ni kita payung. Ini brake Brembo sebab tu kita kena jaga sebab kita pakai dua disc. So kita punya brake kena betul-betul jaga. Tapi memang padu. Bawa memang padu. Okay, alright. So settle. Nanti Pomer akan letak stiker the next service. Okay, motor kita dah selesai. So dia bagi inilah. First service kita 1229. The next service 4229 lah. Okay. So hari ni 3 bulan 8. Okay. Jadi jangan lupa servis jentera anda. Kedai ni bagus lepas servis dia cuci sikit supaya minyak-minyak yang terkena dekat kita punya enjin ataupun exhaust bila kita bawa tak berasap. So dia orang cuci sikit lah. Memang bagus hari ni kedai. Cik Tangga recommend korang kena datang dekat mana? Berhadapan Netizen. Netizen Ceras tu. Netizen Ceras, kedai dia dekat sini. Okay, so jom bayar. Kita nak buat pembayaran. So total kita kena bayar. So tadi engine oil ada 4 botol 178. So total 312. And then oil filter 148. Jadinya 360. Dia punya charge RM15. Upah pasang. So total 375. Okay, alright. Sekarang kita kat mana? Ni alamat dia. Okay. So jangan lupa korang servis jentera korang. Okay, bye-bye. Okay, so kita panaskan enjin kita. Lepas tu kita boleh luncur. Okay, selamat mengembara bersama Abang Ninja. Okay, let's go.